So klien ni di shopping 6 beg dengan Rabi. Lepas tu 4 bulan dia hilang, call tak berjawab, message tak reply. Lepas tu kalau dia datang balik, dia akan beli balik. Lepas tu dia akan hilang balik. Yes. Tapi daripada first month dia beli sampai hari dah 4 bulan, 1 beg pun dia tak ambil. Total value dekat RM70,000 sahaja. So Rabi, kamu memang kita dalam segmen customer daripada Sugar lah. Betul. Just nak bagi tahu korang, semua customer kita semua datang daripada Sugar. Cuma dia Sugar pintu keberapa tu yang kita nak asingkan sekarang lah. So Rabi ada satu klien ni. This is our existing client lah. Saya rasa kita pernah cerita pasal dia. Kita pernah cerita pasal dia. Basically ni adalah episod kedua. Rentetan daripada cerita tu dia bersambung lagi episod yang kedua. Yes. Pada event yang kedua kan. Maksudnya bukan selepas tu lah jadi lagi sekali, betul tak? Yes, betul. Jom, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link dekat bio. Jangan lupa follow. So kita ada klien kategori. Klien kategori ni pun dalam kategori platinum, which is antara yang paling atas. So kebetulan klien kategori ni yang paling atas ni adalah Rabi yang handle. So Rabi, tolong ceritakan sikit pasal customer kamu ni. Apa cerita? Kalau korang ingat lagi, masa yang Rabi cerita ada seorang klien lupa dia beli bag RM3,000. Sekarang dia lupa lagi sekali. Tapi in total RM70,000 lah. So kalau korang ingat masa tu, ingat tak yang Rabi cakap korang nak tak Rabi post sekali dengan barang dia yang RM3,000 lebih tu kan? Dia pun lupa. Lepas tu kan kita ada event yang pertama, event massive clearance yang pertama, dia beli daripada live. Rabi ada cakap juga kat korang, dia beli 2 barang. Dia beli LV key pouch yang kecil tu. Ingat tak? Dia beli. Dia beli key pouch tu. Harga dia RM1,100. Dengan dia beli lagi satu Chanel Coco tau. Yang itu harga dia RM20,000. RM20,000 lebih lah. Yang itu daripada event first dia lupa. Event first bulan 7 lah. Bulan 7 waktu Julai. Tapi dia beli online. Dia beli online dalam live. Dia beli dalam live. Okay, faham. Yang itu dia dah beli, dah bayar full. Dia bayar full Dia memang tak ada bayar depo dulu, tak ada. Dia memang bayar full terus. Lepas tu yang tu dia lupa, dia senyap. And then dia tak senyap, dia cakap dia ingat. Tapi dia cakap kat saya, okay Rabi, sebelum you nak post 2 barang ni, boleh tak you carikan dulu untuk I LV on the go PM yang kecil tu kan? LV on the go kan biasa yang MM yang besar untuk tu kan? Tapi dia nak yang kecil, MBB, sorry, dia nak MBB yang kecil. So saya cakap, okay lah, saya boleh cari. Mungkin dalam masa seminggu macam tu kalau you okay. Lepas tu saya cakap, okay lah, dia pun tak kisah. Dia pun 3 bulan lupa bag, seminggu apalah sangat kan? So saya cakap, you okay ke tunggu seminggu? Dia cakap macam tu. Rabi 3 bulan boleh tunggu. I boleh lupa. Kalau sebulan apalah sangat. So saya carilah bag dia. So I think dalam 3 hari macam tu Rabi jumpa. Rabi terus approach dia. Dia terus bayar full payment. And Rabi message dia terus, okay bagi alamat. Sebab Rabi setiap kali kita post, walaupun dia pernah bagi alamat sebelum ni, kita akan minta lagi sekali. For double confirmation. Dah pindah ke, hantar ke tempat lain ke kan? So saya minta lah alamat. Senyap. Senyap pula. Ni aku dah traumatized ni. Dah ni kena senyap kena lagi sekali ni. So saya tak apalah, saya biarkan je. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%. Installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, klik link di bio sekarang.